الله أكبر الله أكبر. أستغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وإلى حضرة جميع الأنبياء المرسلين عليهم الصلاة والسلام إلى حضرة الأنبياء الصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات والمشاهدين وإلى حضرة الإمام رحمه الله تعالى وإلى الشفيع مصنف رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang diberikan yang rahmati saudara saya Tuan Imam, barisan imam-imam, barisan ATK Masjid Asy-Syarifah, barisan kepimpinan Taman, tuan-tuan hadirin hadirat, abang-abang, adik-adik sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita sekali lagi diizinkan oleh Allah untuk berkongsi ilmu di dalam bab akhlak atau dipanggil juga bab tasawuf dari kitab Imam Al-Ghazali. InsyaAllah semoga dengan perkongsian kita malam ini, khususnya untuk saya yang bercakap ni, dapatlah kita menambah sikit amal soleh kita untuk bakalan dunia lebih lagi menuju ke akhirat insyaAllah. Dan sama-sama kita pasal niat iktikaf dan juga niat untuk belajar kerana Allah Ta'ala. Yang memberi ilmu bukanlah saya, yang menyampaikan saya tolong baca kan. Ya, ilmu yang masuk dalam tanda Quran itu adalah dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada bulan sudah kita berkongsi tentang
ruh amal. Ya. Jadi ruh amal itu diumpamakan kalau kita hidup, semua yang bernyawa dipanggil ruhul hayat. Ruhul hayat itu kalau keluar daripada badan kita, kita dipanggil mati. Kematian kita itu menyebabkan kita dipanggil mayit atau mayat. Ya, itu kalau kita, kalau ruh kita keluar daripada badan kita dipanggil, kita taklah dipanggil orang yang bernyawa, kita dipanggil mayit atau mayat ataupun dipanggil jenazah. Maknanya kalau kita dah mati, tidak ada apa lagi dapat dunia, ya, untuk ahli keluarga atau siapa pun, ya, kita pergi membawa apa yang kita amalkan di dunia semasa kita hidup. Jadi betul juga dalam ibadah itu, ya, yang katakan ruh amal tu, seandainya segala ibadah kita, ya, yang kita contohnya solat maghrib tadi, ya, segala rukun fi'li, rukun qawli, rukun qalbi yang kita buat tadi, ya, dengan sempurnanya, ya, berdasarkan ilmu yang kita telah ada, ya, pada zahirnya sembahyang kita tadi dah lengkap, dipanggil segala rukun-rukun, 3 rukun itu tadi, iaitu bahagian-bahagian rukun solat itu yang 13 itu, maka solat kita itu sah, ya, solat kita dikira sah. Itu rukun fi'li, rukun qalbi dan rukun qawli tersebut, kalau setakat apa yang kita buat, setakat apa yang kita baca, itu dipanggil zahir solat. Dipanggil solat yang zahir, maknanya perbuatan yang zahir, bacaan yang zahir. Di mana ruh solat tersebut? Ruh solatnya, contoh bila kita takbir tadi, Allahu Akbar, ya, ke mana hati kita. Jadi ruh ni di mana tempatnya? Ya, tempat tempatnya di mana? Iaitu tempat tempatnya adalah di hati. Tempat tempatnya di hati. Jadi untuk melengkapkan solat kita zahir dan batinnya, maka hati kita tadi setelah kita takbiratul ihram, di mana kita maklum takbiratul ihram. Kenapa nama takbiratul ihram? Sebab ia memisahkan dunia luar solat dengan dunia dalam solat. Kerana dunia luar solat tak sama dengan dunia dalam solat. Kalau apa yang kita sembahkan tadi, ya, sebelum solat, kita bawa dalam solat, fikiran kita melayang apa yang kita sembahkan di bawah kemah tadi, ataupun di rumah tadi, ataupun di kedai tadi, kita bawa dalam solat, maka kita telah membawa sesuatu perkara yang di luar solat ke dalam solat. Sedangkan solat itu Allah perintahkan aqimus solata li dzikri, dirikan olehmu akan solat, ingat olehmu akan aku. Bila kita solat, bukan kita di masjid ni dah, ya, masjid ni alhamdulillah ini sudut ilmunya. Kita takbiratul ihram, apa yang kita bawa, apa yang kita ingat, apa-apa yang kita sembahkan kat luar tadi, bawa dalam solat. Dan kita pun berangan-angan nak bawa cerita itu, nak sambung cerita itu selepas solat. Maka kita pun habis salam, bukan dari sini, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kita pun pergi dah buat apa?
perkumpulan sembang tu lah. Bukanlah di sini ya, itu pengalaman saya lah, bukan sedikit. Seandainya itulah solat kita, di mana batin solat? Di mana ruh solat? Maknanya kita baru buat yang zahir sahaja. Maknanya ruhnya tak ada, batinnya kosong. Jadi solat kita tu solat zahir. Ya, itu pun kalau betul bacaannya, betul rukun fi'linya, rukun niatnya, qalbinya betul. Seandainya tak betul, lagi parah. Ya. Tapi alhamdulillah kita di sini ahli mengaji, ahli belajar dalam bab Quran yang tu insya-Allah ya. Jadi soalannya di mana batin solat itu jadi? Ruh solatnya di mana? Jadi ruh solatnya bila kita takbir ya Allahu Akbar, yang ada dalam hati kita membesarkan Allah ya. Kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lain yang kita suka, yang lebih besar, yang lebih hebat melainkan Allah. Maknanya itu salah satu daripadanya. Maknanya hati kita tu terpaku hanya pada Allah, tak ingat lain dah. Ya, usul saya dekat adalah ya. Tidak ada apa lintasan lain melainkan Allah. Bila Imam mula baca Bismillahirrahmanirrahim, ya, hati kita tak ada lain. Ingat makna, ingat terjemahan, ingat maksud, ingat kehendak apa yang dibaca oleh Imam. Ya? Apa maksud ayat tersebut kita tahu. Apa makna ayat tersebut kita tahu. Apa kehendak ayat tersebut kita tahu. Apa yang membatalkan kehendak ayat tersebut kita tahu. Maknanya tak ada lain. Hati kita terpaku dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Allah. Hampirlah Assalamualaikum warahmatullahi. Maknanya seluruh solat kita tadi zahir batinnya jalan serentak. Ya, zahir batinnya jalan serentak. Maknanya zahir solat kita sehingga ada rukun qawli, rukun fi'li. Ya, bacaan yang betul, rukun fi'linya betul, ya, dan diiringi dengan kebatinannya, batin solat tersebut yang dipanggil juga roh solat. Begitu dengan ibadah-ibadah yang lain. Itu akan kita jelaskan. Jadi di mana kita nak ambil pelajaran ataupun ilmu tentang roh solat tadi? Jadi kita masih lagi berpusing-pusing dalam bab ilmu ni. Kata Imam Ghazali, adapun yang diwajibkan daripada ilmu batin adalah mengetahui perkara yang diperintahkan dan dilarang agar kamu memperolehi rasa penghormatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keikhlasan, niat yang betul dan kesempurnaan dalam amalan. Sebahagian besar daripada perkara ini akan disebut dalam kitab kami ini insya-Allah. Ya. Kita mudah-mudahan insya-Allah akan dilanjutkan dalam kitab ini apa-apa mengenai roh ibadah. Begitu juga tidaklah wajib ke atasmu untuk mengetahui perincian ilmu batin
dan semua penjelasan tentang keajaiban hati, melainkan apa yang dapat merasakan ibadahmu. Ingat ayat tu. Saya ulangi. Tidaklah wajib ke atasmu untuk mengetahui perincian ilmu batin. Ilmu batin bukan ilmu batin dia, bukan ilmu kebal ke ilmu batin lah, ilmu jampi-jampi yang di luar syariat tu. Dan semua penjelasan tentang keajaiban hati, melainkan di situ, melainkan apa yang dapat merosakkan ibadahmu, maka kamu wajib mengetahuinya agar dapat menjauhinya. Jadi Imam Ghazali mengatakan, ya, cukup sekadar kita, kemampuan kita bincang soal ilmu batin ni lepas berdoain. Lebih kurang. Maknanya sekurang-kurangnya sekadar berdoain. Berdoain itu macam mana? Iaitu kita mengetahui perkara-perkara yang merosakkan ibadah kita. Contohnya tadi dah, solat tadi. Adakah ibadah kita sempurna kalau kita angkat takbir, Allah kata, dirikan olehmu akan solat, ingat olehmu akan daku. Ingat olehmu akan daku. Ya, tetapi kita ingat yang lain daripada Allah. Adakah itu merosakkan solat atau tidak? Ya. Pada ilmunya di sini, kalau kita berfikiran ke lain daripada mengingat Allah, maka rosaklah ibadah kita itu. Ya. Jadi itu yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali di sini, bahawa tuntutlah ilmu ini, ilmu batin ini atau ilmu tasawuf ini, sehingga ia meluruskan ibadah kita, menyempurnakan ibadah kita. Ya. Maknanya kalau kita tak mampu nak bincang dalam-dalam, mesti orang sekarang ni kan, bincang ilmu tasawuf ni dalam-dalam, mudahnya dia pun tak solat. Kenapa? Dia kata dia sudah bertemu Allah, dia solat dia mudah diterima oleh Allah. Tuan-tuan pun tahu apa yang sedang berlaku di viral sekarang kan. Ada kumpulan mendakwa dia tak perlu solat. Kenapa? Solatnya dah diterima oleh Allah. Hati-hati tu. Apa pun ramai juga mengikutnya. Ya, jadi dia kata yang orang tu katalah, cukup sekadar anak buah dia ikut dia lah. Apa yang wajib kamu lakukan seperti keikhlasan, pujian, syukur, tawakal dan seumpamanya adalah wajib untuk kamu mengetahuinya agar dapat melaksanakannya, tetapi selain daripada itu tidaklah wajib. Jadi ilmu disebutkan sini akan diuraikan satu persatu insya-Allah, dan pada malam ni saya ulang balik. Ya, ulang-ulanglah. Apa yang dikatakan ilmu rohani itu? Ilmu batin itu apa? Adakah sama ataupun lain? Rohani itu lain ke? Ilmu batin lain ke? Ilmu tasawuf itu lain ke? Jadi kita tengok sama-sama sini insya-Allah. Kata Imam Al-Ghazali, العلم روحاني هو العلم الذي يعنى بتزكية النفس وتهذيب القلب وتقوية العلاقة بين العبد وربه. Ilmu rohani itu ialah ilmu yang menumpukan kepada penyucian jiwa, pembersihan hati, dan memperkukuhkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Jadi
kita ulang-ulang lagi makna ilmu rohani. Ilmu tasawuf, adakah rohani dan sesuatu yang berbeza? Kita dengar. Tapi maksud yang pertama, takrif pertama, ilmu rohani itu adalah ilmu untuk mensucikan jiwa, sucikan hati, sucikan roh kita, pembersihan hati. Ya, hati yang mana? Hati yang berketul juga ataupun hati yang mana? Dan memperkukuhkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Yang ini penting. Memperkukuhkan hubungan kita dengan Allah. Adakah solat kita yang kita lakukan selama ini sejak baligh sampai dah umur dah ni, hubungan kita dengan Allah bertambah akrab, ya, lagi bertambah umur kita, lagi rapat kita dengan Allah, ya, rapat sehingga kan kita, ya, rasa malu, rasa segan, rasa gerun dengan Allah untuk meninggalkan apa yang disuruh. Ya, jadi hubungan kita dengan Allah macam mana? Adakah sekarang ini setelah 40 tahun kita solat, 50 tahun kita solat, 60 tahun kita solat, setiap detik kan hati kita tak lepas daripada Allah. Ya, ini saya cakap ni khusus untuk saya lah. Ya, tuan-tuan mungkin di kalangan tuan-tuan, ya, ada di kalangan kita ni yang mungkin dah tahap wali Allah, ya, contoh hatinya setiap saat, setiap detik dengan Allah, ya. Setiap pandangannya, setiap pendengarannya, setiap cakapnya, setiap gerak geriknya, semuanya dengan Allah, bersama Allah. Tak terlepas, tak ada cuai langsung. InsyaAllah mungkin ada dengan itu di antara yang paling penting dalam kita belajar ilmu rohani. Inilah ilmu tasawuf. Ketahui adikku bahawa seorang guru adalah pembuka jalan, mengajar dan yang memudahkan. Memperolehi ilmu bersama guru adalah lebih mudah dan lebih menyenangkan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dengan keutamaannya melimpahkan rahmat kepada siapa yang dia, yakni Allah, kehendaki di kalangan hamba-Nya, sehingga dia sendiri menjadi pengajar mereka. Jadi perkara utama dalam kita nak belajar ni iaitu guru. Sekarang ni kita tengok dalam video-video lah, ya, ramai sekarang sedang memburu, mengejar, mencari guru yang mursyid, ya, guru yang mursyid untuk mendidik hati. Tapi ada juga yang mengambil kesempatan, ya, mendakwa dirinya guru mursyid, ya, hingga sanggup mengatakan solat di Mekah dan Madinah itu orang-orang musyrik. Ya, ini bukan saya kata, ini dalam itulah, mungkin tuan-tuan boleh tengok. Ya, itu kita kena hati-hati lah, khusus saya backup ni. Ya, maka ketahui olehmu bahawa halangan ini, iaitu halangan ilmu, adalah halangan yang sukar. Namun dengan ilmu ini, apa yang diinginkan dan dituju dapat dicapai. Manfaatnya sangat banyak, tapi jalannya sangat mencabar dan risikonya amat besar. Ya, berapa banyak orang yang berpaling daripadanya dan terlepas keluar, dan berapa ramai melalainya tetapi tersilap langkah. Kata Imam Ali yang sebut lama dah. Ya, banyak orang mencari guru mursyid, alhamdulillah lah, tapi bukannya mudah, ya, nak dapatkan seorang guru yang mursyid di akhir zaman ini, ya.
Dan akhir ayat dia kata, dia sangat mencabar dan risikonya amat besar. Berapa banyak orang yang berpaling daripadanya, tak sanggup sekadar dia mengaji, ya, ngaji ilmu batin, ilmu kerohanian, ilmu tasawuf, tak sanggup mujahadah, tak sanggup berkorban jiwa dan raga. Ya, solat, ramai orang boleh solat, penuh masjid, tapi adakah solat yang tadi, solat yang disebutkan oleh Allah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, solat yang berupaya mencegah tuannya daripada melakukan kemungkaran zahir dan batin. Jangan tinggal batin tu. Zahir mungkin kita tak curi, zahir mungkin kita tak berbuat, zahir mungkin kita tak tepuk orang, tapi di sudut batinnya, na'udzubillah, dia dah paling bakhil, dia dah paling terkut, dia dah paling macam-macam. Itu kita sebut kata. Berapa ramai yang tersesat dan bingung di dalamnya. Berapa ramai yang tersesat dan bingung di dalamnya, dan berapa ramai yang letih dan terputus di dalamnya. Jadi perjuangan untuk kita mendapatkan, ya, kelazatan dalam ibadah, dipanggil zom, ya, seronok ibadah. Kenapa seronok? Sebab kita dah dua-dua jalan, zahir dan batin dia jalan. Kalau dah dapat tahap itu, insya-Allah orang yang dapat tahap itu seronok ibadah. Kita sekarang seronok dah baca Quran, seronok dah solat, terutama solat malam, solat fardu misalnya, solat fardu, seronok dah solat fardu. Ya, adakah kita adalah orang yang awal menunggu waktu solat? Adakah kita sibuk dengan dunia kita? Jadi itu persoalan-persoalan yang kita kena jawablah sebelum Allah tanya di akhirat. Jadi kalau kita dah mencapai tahap seronok buat ibadah, itu disebutkan oleh Imam di sini, tanda-tanda orang yang menuju jalan Allah itu, kalau tak sepenuh pun dah dapat. Maknanya rasa seronok pun dah ada. Seronok bayar sunat. Kita seronok bayar sunat. Seronok kan? Walaupun kita tak solat di masjid, sebab kita belajar dalam hadis bahawa afdalnya solat-solat sunat itu di rumah, kita bayar rumah. Jadi kita sangka baik je lah. Maknanya lepas Isyak tu tak ada orang solat. Kita dia kata, rumah tak bayar ke? Tidak. Bayar kat rumah, bukanlah sini. Tidak. Macam mana? Kita sembahyang di rumah, alhamdulillah. Ya. Jadi orang yang solat pun kena jaga hati dia. Ya. Orang yang solat pun kena jaga. Khusus saya dekat ni, jangan anggap orang lain tak solat sunat. Macam tu. Ya. Namun ada juga yang dapat melaluinya dalam tempoh yang singkat. Jadi dalam pengalaman ilmu rohani ini, ada juga yang dapat menempuh dalam tempoh yang singkat, sementara yang lain teragak-agak selama 70 tahun, ya, pun tak dapat lagi. Kita macam mana? Kita dah mengaji, tunggu kita ramai, tapi ibadah kita tak seronok. Kita rasa rimah, kita rasa terbeban, kita rasa berat. Kita rasa berat nak bangun malam rasanya, berat nak buat yang wajib, apatah lagi yang sunat. Jadi tepuk dada, taja iman. Bukanlah kita sini ilmunya. Semua urusan ini berada dengan Allah. Jadi
Apa yang kita perlukan? Banyakkan berdoa. Okey, kita kembali kepada ta'rif tadi. Matlamat ilmu rohani, kita ringkaskan. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Qurbun minallah. Itu yang pertama. Jadi tujuan kita berkongsi malam ni, satu paling penting, iaitu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau tuan-tuan dengar saya dekat ni, lagi jauh aku. Itu minta ampun maaf lah. Mungkin yang cakap ni pun masih jauh. Ya, cuma saya sampaikan ilmu ni, moga-moga ada keikhlasannya, moga-moga ada izin Allah. Mana yang baik tu kita sama-sama amal. Yang kedua, membersihkan hati daripada sifat mazmumah. Apa sifat mazmumah? Antara seperti asal, dengki, riya, ujub, takut, cinta dunia. Itu semua kita akan uraikan di akan tanah. Apa yang katakan asal tu, riya tu apa, ujub tu apa, takut tu apa. Dan mungkin tuan-tuan pun dah lama belajar bab ni. Ya, mungkin saya baru bercakap, tapi tuan-tuan telah pun mengamalkannya dan menghindarkan keburukan-keburukan tersebut. Yang ketiga, menghiasi diri dengan sifat mahmudah. Ya, itu kita dah bincang lebih kurang yang baru. Yang keempat, mencapai maqam ihsan. Ya, apa ihsan yang kita sebut dalam hadis Jibril tu, ya, dalam hadis Matan Arba'in yang kita belajar, mungkin di sini ada tunggu yang jauh, tuan-tuan hafal dalam bab ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, maka sungguhnya dia Allah melihatmu. Muslim. Jadi kita macam mana? Solat kita macam mana? Solat kita yang 40 tahun, 30 tahun, 50 tahun, kata ni kita ni 70 tahun, macam mana? Adakah kita anta'budallah ka'annaka tarahu? Adakah kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah? Apa maksud melihat Allah ni? Ya, yang maksud kita apa yang kita sebut tadi, maknanya kita wajib memahami juga ilmu tauhid. Ya, kalau tak kenal maka tak kita, maka wajib kita kenal Allah Ta'ala dengan mendalami ilmu tauhid. Ya, tak dapat tidak. Ya, contohnya sekadar perlu ain. Kata di Imam Ghazali, ilmu tauhid yang diwajibkan adalah sekadar yang membolehkan kamu mengenal asas-asas agama, iaitu bahawa kamu mempunyai Tuhan yang maha mengetahui, maha berkuasa, maha hidup, maha berkehendak, maha berkata-kata, dengan sifat-sifat kesempurnaannya, tersuci daripada tanda-tanda kekurangannya. Satu-satunya yang bersifat qadim tanpa sebarang permulaan, dan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya. Jadi kalau rekahan daripada kenyataan Imam Ghazali itu termaktub di mana? Di dalam syahadah kita, kan? Di dalam syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi, aku naik saksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Di dalamnya itu ada, kalau ikutkan pengajian tauhid kita mulai sifat 20, ada 20 yang wajib
20 yang mustahil, 1 yang harus, yang wajib kita fahami, wajib kita ketahui, wajib kita faham, wajib kita tahu perkara-perkara yang meningkatkan syahadah kita, wajib kita tahu perkara yang membatalkan syahadah kita. Ya, itu yang kita syahadahkan tu dalam solat kita. Ya. Berapa kali? 1 solat ada 2 kali. Kalau 5 solat 10 kali. Soalannya kita faham ke atau tidak? Ya, insya-Allah lah di sini kita dah belajar bab akidah ni, bab tauhid dengan tuan guru kita, iaitu bila kita asyhadu an la ilaha illallah, di dalamnya lintasan hati kita ada 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus bagi Allah Ta'ala. Itu juga dalam kalimah azan tu. Ya. Lalu juga saya sebut, ya, tak malah kita tak ada kita serupa kan. Ketika muazzin azan, contoh maghrib tadi, sedap suara muazzin. Bila kita mendengar asyhadu an la ilaha illallah, apa tindakan kita? Ya. Imam Fathul Bari ada menyebutkan dalam kitabnya, ya. Apa tindakan kita bila dengar azan? Sedangkan kalau kita ragu pun kan, kalau kita sekolah dulu, ya, kalau kita jadi cikgu sekolah pun, perhimpunan yang Islam tu, tercegat diri teruk dengan negaraku. Takkan cikgu duduk depan sembang, main telefon, ataupun duduk-duduk saja. Ada tak pengalaman tuan-tuan kan? Ada tuan pun kerja di tempat-tempat tuan-tuan, ada negaraku. Ketika negaraku tu berkumandang, kita duduk, tak sembang pun duduk. Apa jadi? Orang semua tengok. Ataupun kita bersembang, dengarku, kata dia murid kita kan, itu sembang sebelum. Ataupun kita tak sembang, kita telefon, apa jadi? Ada kita akan dicop sebagai orang yang tidak beradab, ya, tak tahu etika, ya, tidak beretika, tidak berdisiplin. Itu baru negaraku yang dicipta oleh manusia untuk negara. Tapi kalimah azan, ya, kita tengok sejarah azan tu. Ketika tuan-tuan pernah baca sejarah azan tu, tuan-tuan kita sebut, ya, kalimah syahadah bila kumandangnya azan, tadi dia diam. Bila azan, bukan di sini, bukan di sini. Bila azan dia, asyhadu an la ilaha illallah, punya dan sedaan muazzin, kita mula bersembang, bukan di sini. Maknanya di mana konteks hati kita, ya, di mana hati kita masa itu, di mana Allah di hati kita, ya tuan-tuan. Bukan saya kata serupa dah di sudut ilmunya. Di mana hati kita? Hati kita tu maksud orang yang sembang ketika azan, ya. Sunat dia jawab, Ustaz, memang sunat. Tapi di sudut akidahnya, di sudut tauhidnya, di sudut akhlaknya, di mana hati kita? Di mana letaknya Allah ketika itu? Di hati kita, ya. Bila azan habis, dia pun habis sembang, ya. Itu bukanlah di sini. Sini alhamdulillah. Sekurang-kurangnya kita berhenti sembang. Macam mana para sahabat, ya, kita tengok, kan? Itu di antara pertama ilmu rohani, iaitu membesarkan Allah. Fa'in lam takun tarahu, jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya
Ya Allah melihat kamu. Adakah kita rasa gerut? Katakanlah kita pergi kebun raya. Ya, kebun raya. Ya. Nampak tapak rimau. Rimau tak ada, tapak je ada. Usul tanam. Ya. Masa itu macam mana tindakan kita? Kita jalan-jalan lepas kebun, doyan kita, tengok-tengok ada tapak rimau. Besar tanam. Masa itu kita macam mana? Terus lepas. Tak kisah. Kamu, aku. Sedangkan harimau tu ada dalam semak tu, mengintai kita. Macam mana perasaan kita? Ya, tak kisah. Aku. Masa tu timbulan kibir kita dapat. Aku ada harimau. Mana? Tetapi kadang-kadang kita nampak tapak harimau tu, kita berkata pasti dia ada dalam semak. Dia tengok aku yang tak nampak dia. Jadi ketika itu apa kita buat? Ya, boleh lari kan? Ya, selamatkan diri. Ya, itulah maksud dalam hal ini. Kita dah nampak kehebatan Allah Ta'ala. Ya, apa yang Allah, Zat yang Maha Pencipta, rububiyah Allah, ya, di sekeliling kita, khususnya diri kita sendiri, bahawa tidak ada satu organ dalam badan kita ni yang kita cipta sendiri, melainkan Allah yang cipta. Adakah kita rasa Allah itu Maha Hebat? Ya, itu yang dimaksudkan ni. Jika kau tidak melihatnya, maka sungguhnya dia melihat. Ya, itu kalau kita nak tamsilan kita dengan harimau ni, nampak harimau. Ada orang yang melutut di situ, tersungkur dekat situ. Ya, tapi bagi orang yang sombong, dia kata tak kisah. Akhirnya dia pun ngap dia harimau tersebut. Jadi dalam dalil Al-Qurannya yang kita selalu sebut, surah Asy-Syams ayat 9, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa. Ya, jadi tuan-tuan, untuk saya dekat ni, jadi pengajian ilmu rohani ni, ilmu tasawuf ni adalah untuk menyucikan jiwa kita daripada segala yang mazmumah, dan kita akan sembuhkan dengan mahmudah. Kita ringkaskan dalam kitab ni. Di mana kita bacakan awal dulu hadis Rasulullah SAW, ala wa inna fi jasadi mudghah idza salahat salahat jasadu kulluhu wa idza fasadat jasadu kulluhu, ala wa hiya qalbu. Ketahuilah dalam tubuh manusia ada satu lagi, jika dia baik maka baiklah seluruh jasad, jika dia rosak maka rosaklah seluruh jasad. Ketahuilah ialah hati. Jadi huraiannya kita dah sebutkan dulu. Jadi maksudnya itu dalam diri itu ni ada seketul darah dan baik hati. Hati zahirnya, hati itulah yang tiga segi tu. Hati batinnya ini yang kita nak bincangkan, insya-Allah. Dalam ilmu rohani ni, dia ada, Imam Ghazali membahagikan kepada beberapa bahagian, iaitu di antaranya yang kena dilalui di dalam merebut ilmu rohani ini. Yang pertama, kita kena menjalani tazkiyatun nafs, penyucian jiwa.
dan dosa dan sifat tercela. Ini semua kita akan bincangkan dalam bab taubat dalam kitab ini lah, insya-Allah. Yang kedua, tahzib al-qalb, didikan hati agar tunduk kepada Allah. Setelah kita sucikan hati kita, sucikan daripada segala dosa dan noda, maka hati kita itu kita didik dia, beri ilmu kepada dia supaya tunduk kepada Allah, iaitu dengan ilmu akidah, ilmu syariat dan ilmu kerohanian atau ilmu tasawuf yang kita sedang bicarakan. Yang ketiga, muraqabah, yakni merasa dewasa oleh Allah. Jadi kalau peringkat pertama kita dapat, naik tingkat yang kedua, naik martabat kita, peringkat yang ketiga iaitu merasai diawasi oleh Allah. Ya, setiap gerak gerik kita, perkataan kita, mata kita, telinga kita, ya, kaki tangan kita bertindak berdasarkan hukum hakam Allah. Hukum hakam Allah itu ada berapa? 5 sahaja, tak banyak, tak 10, tak 100. Ya, 5 saja. Hukum syarak tu 5 sahaja, bukannya banyak. Ya, setiap gerak gerik kita tak lepas daripada 5 perkara yang dah kita sebutkan dulu. Iaitu apa? Yang pertama, wajib. Yang kedua, sunat. Yang ketiga, harus. Yang keempat, makruh. Yang kelima, haram. Uraiannya telah kita sebutkan dulu dan insya-Allah kita semua akan datang. Jadi terakhir satu lagi, faedah ilmu rohani, menenangkan hati. Apa yang kita dapat setelah kita mendalami ilmu rohani ni, ilmu hati ni, ilmu jiwa ni, yang pertama, dapat hati yang tenang dengan Allah, seronok dengan Allah, suka dengan Allah, benci dengan apa yang maksiat, ya. Jadi kita sambung akan datang, ya. Kita pendek-pendek pun jadilah. Semoga apa yang kita kongsikan malam ni ada dampaknya untuk saya yang cakap dalam kitab Minhajul Abidin Imam Al-Ghazali ini, dan semoga ada dampaknya untuk tuan-tuan yang beribadah. Kalau silap-silap tu mohon ilmu dan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah والحمد بالعمل والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ارزقنا علما نافعا، اللهم ارزقنا علما نافعا، اللهم ارزقنا علما نافعا، اللهم ارزقنا يا رب فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عبادك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.